Hai semua, ini resepi kek lapis asam manis. Timbang 300 gram biskut meri dan sediakan 10 biji telur ayam. Timbang 100 gram gula kastor. Sediakan 80 ml air dan 500 gram butter premium. Kepingan asam manis secukupnya dan 300 gram susu pekat manis. 1 sudu makan Ovaltine. Inilah bahan-bahannya. Hisar hingga halus, biskut meri menjadi serbuk tepung. Masukkan 10 biji telur, 80 ml air dan 100 gram gula. 300 gram tepung biskut meri, vanila dan Ovaltine. Putar semua bahan hingga sebati selama 10 minit. 500 gram butter dan 300 gram susu pekat manis dipukul hingga gebu. Campurkan bahan yang dikisar awal ke dalam bahan B dan pukul hingga sebati. Jadikan bahan adunan menjadi 2 bahagian. Setiap bahagian warnakan dengan pewarna makanan. 1 bahagian berwarna hijau dan 1 bahagian berwarna kuning. Loyang dioles dengan grease makanan supaya tidak melekat. Dasarnya letak kertas minyak. Sendukkan 6 sudu makan adunan warna kuning. Ratakan dan kemudian bakar hingga lapisan kekuningan menggunakan api atas dan bawah. Lapisan kedua sendukkan juga dengan adunan berwarna kuning. Lapisi dengan asam keping. Bakar menggunakan api atas sahaja hingga keperangan. Lapisan ketiga, sendukkan adunan berwarna hijau dan lakukan proses pembakaran dan letak asam manis pada setiap lapisan genap. Lapisan terakhir taburkan kepingan asam manis yang dihancurkan sebagai hiasan. Bakar adunan menggunakan api atas dan bawah selama 30 minit atau hingga kek matang. Cucuk kek dengan menggunakan lidi. Kek lapis asam manis sudah siap. Selamat mencuba.